Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Siti Najah binti Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains bab 3 iaitu pengangkutan. Hari ini kita akan memfokuskan subtopik 3.5 iaitu sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk standard kandungan 3.5, sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Standard pembelajaran 3.5.1 membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk subtopik 3.5, objektif pembelajaran hanya ada satu, di mana di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk subtopik 3.5 ini, subtopik ini pendek dan paling pendek dalam keseluruhan bab 3. Hari ini kita akan memfokuskan persamaan terlebih dahulu, persamaan di antara sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Seperti mana yang kita tahu, sistem pengangkutan adalah laluan biologi yang memudahkan pergerakan bahan melalui organisma. Jadi, untuk sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan darah dalam tumbuhan, kedua-duanya ialah sistem pengangkutan. Yang kedua, mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Yang ketiga, wujud dalam organisme kompleks. Seperti mana yang kita tahu, contoh organisme kompleks ialah manusia, haiwan dan tumbuhan. Yang keempat, mempunyai salur yang mengangkut bahan keperluan sel dan akhir sekali diangkut pada jarak yang jauh. Okey, kita dah jelas berkenaan dengan persamaan. Jadi kita lihat pula soalan. Untuk soalan, nyatakan dua persamaan sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Seperti mana yang kita lihat tadi, untuk persamaan, kita mempelajari 5 persamaan di antara sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Soalan hanya minta 2 persamaan. Jadi, untuk jawapan, yang pertama, kedua-duanya ialah sistem pengangkutan. Yang kedua, mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Yang ketiga, wujud dalam organisme kompleks. Yang keempat, mempunyai salur untuk mengangkut bahan keperluan sel dan akhir sekali diangkut pada jarak yang jauh. Daripada 5 pilihan jawapan ini, anda boleh pilih 2 jawapan sahaja mengikut kehendak soalan. Sekian, terima kasih.